tak kahwin lagi. Jadi siapa yang dapat kahwin dengan anak raja, dia akan jadi raja kan. Jadi menteri-menteri berebut nak kahwin dengan anak raja. Raja jadi pening, raja buat kena jawab 3 teka-teki ni. Apa benda yang benar sebenar-benarnya, apa benda yang tipu setipu-tipunya, apa benda yang penting sepenting-pentingnya. Satu orang menteri ni, dia dapat 3 soalan ni, dia pergi cari. Dia pergi tanya dekat orang kampung. Orang kampung cakap ada satu orang alim ni, dia tahu tentang benda ni. Dia tahu boleh jawab tentang jawapan ni. Dia pun pergi cari satu orang alim tu. Dia cari, cari, jumpa. Dia jumpa alim ni, dia tanya, "Wahai alim, apakah benar yang benar sebenar-benarnya?" Alim tu cakap, "Benar sebenar-benarnya." Okey. Dia ambil buku kitab dia buka, dia cari. Dia jumpa jawapan. Apa yang benar sebenar-benarnya dalam dunia ni? Benar yang sebenar-benarnya yang tidak ada tipu, iaitu kematian. Jadi menteri ni, oh betul lah kematian. Lepas tu dia tanya soalan yang kedua yang raja bagi tu. Alim tu tak tahu. Tapi alim tu beritahu dekat menteri ni, aku ada kenal satu orang alim juga yang duduk dekat hujung kampung. Jadi dia pun pergi ke hujung kampung. Daripada kampung tu, dia pergi jalan sehujung kampung. Datang sampai tempat dengan susah ni. Tanya orang kampung kat mana alim ni duduk. Jadi dia pun jumpa. Dia bila dapat jumpa, dia tanya, "Wahai alim, aku dapat jawapan yang pertama benar yang sebenar-benarnya. Sekarang aku nak jawapan yang kedua, iaitu tipu yang setipu-tipunya." Jadi alim tu pun cari tak jumpa. Dia buka kitab dia jumpa benda yang tipu setipu-tipunya. Apa benda yang tipu setipu-tipunya? Iaitu dunia. Dunia adalah benda yang tipu setipu-tipunya. Ada orang hari ni kaya, esok dia miskin. Ada orang hari ni miskin, dia esok kaya, sihat, esok sakit. Macam itulah keadaan dunia yang sentiasa berubah-ubah, yang tidak tetap keadaannya. Jadi alim ni dapat 2 jawapan. Tinggal lagi 1 jawapan. Dia boleh kahwin dengan anak raja. Dia dapat kahwin, dapat semua harta. Jadi dia tanya alim, kamu tahu tak jawapan ketiga? Apa benda yang penting sepenting-pentingnya? Alim tu cakap dia tak tahu. Dia cakap dia kenal satu orang lagi alim yang tahu tentang jawapan ni, yang dia duduk dekat hujung atas bukit, atas gunung. Bukan hujung, tinggi gunung. Jadi okey, baik, terima kasih alim. Dia pun pergi daki gunung. Daki gunung, jumpa alim tu. Bukan senang nak pergi gunung, tempat yang tinggi. Jadi dia daki, dia jumpa alim tu. Dan wahai alim, aku dah dapat 2 jawapan. Aku tinggal 1 jawapan, aku boleh kahwin dengan anak raja. Jadi kamu tolonglah beritahu aku boleh buat segala-galanya untuk nak dapatkan jawapan ni. Dan itu tanya, benda apa? Saya nak tahu benda yang penting sepenting-pentingnya. Aku dah tahu benda yang benar sebenar-benarnya, tipu setipu-tipunya, dan aku nak tahu benda yang penting sepenting-pentingnya. Jadi alim tu cakap apa? Boleh, tapi dengan 1 syarat. Kamu kena khidmat kepada aku. Menteri ni dah dengar keadaan menteri ni selalunya pangkat-pangkat tinggi. Dia tak nak rendahkan pangkat dia nak kena khidmat alim tu, nak kena basuh pinggan apa semua, buat benda-benda yang kotor, yang bukan keadaan menteri buat semua tu. Jadi alim menteri ni dia tak nak lah. Dia tak nak. Dia tolak tawaran tu. Jadi dia balik. Waktu dia balik tu, dia jalan-jalan nak balik, dia terfikir,